Betul, betul. Saya dengar, orang dekat gigi susu tu tak penting. Betul ke? Salah tu. Tak berapa tepat maklumat yang awak dapat ni. Mari saya terangkan. Okey, ramai ibu bapa yang sangka gigi susu tu tak penting sebab dia akan jatuh dan akan digantikan dengan gigi kekal. Sebenarnya gigi susu penting untuk anak kita bercakap, mengunyah dan menyediakan ruang yang sesuai untuk gigi kekal tumbuh. Okey, kenapa kita kena jaga gigi susu anak-anak? Kita tak mahu gigi susu nanti rosak dan akan terpaksa dicabut awal. Bila gigi susu tertanggal awal, akan menyebabkan gigi kekal tumbuh pada tempat yang tak sepatutnya. Itu yang kadang gigi jadi berlapis, gigi tumbuh sengit, tumbuh ke pipi, tumbuh ke dalam ke kawasan langit, macam itulah. Walaupun namanya gigi susu, tapi ia tetap penting untuk kesihatan mulut anak anda. Jangan biarkan anak anda menangis sakit gigi. Bawa anak anda untuk pemeriksaan gigi secara berkala dan dapatkan pemeriksaan gigi di Klinik Tegian Syalinda.